Jerkah mak ayah guna perkataan kesat ni dalam mana-mana keluarga pun kita boleh tengok hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jerkah mak ayah buat keluar perkataan kesat ni jadi biasa dah. Hampir tiap-tiap keluarga ni ada wakil. Dia tak tahu waktu dia jerkah, mak tu jadi marah, mak tu jadi kecil hati. Waktu tu juga Allah murka dengan kehidupan dia. Tak usah duk nega besar mana lah. Kalau ketika Allah Ta'ala murka, tak usah banyak duit tahu mana lah. Dia ada kemungkinan untuk banyak duit, dia ada kemungkinan untuk banyak anak, dia ada kemungkinan untuk banyak syarikat, tetapi dia mesti tidak ada kebahagiaan dan ketenangan hati. Dia mesti tak ada. Ramai orang tak pernah balik berbelah-belah tahun ziarah mak ayah tapi kaya. Ramai orang konflik bergaduh dengan ibu dan ayah dia. Anak ramai 5-6 orang, dia kata tak ada apa pun. Sebenarnya dia pendam satu benda. Ada satu sudut besar dalam hati dia kosong. Kekosongan tu tertulis keserabutan hidup.